Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Sunfreeze Hiroshima dalam saingan ACL Elite, yang mana JDT main away di Jepun. Dan untuk game ni, pasukan JDT kalah 2-1 lah, hasil jaringan dari Akito. Dan JDT bermain dengan 10 orang selepas Jonathan Silva dikenakan red card. Saya pun tak tahu apa yang Jonathan Silva fikir waktu tu untuk menggunakan tangan nak menghalang gol tersebut lah, yang merugikan. Baru minit berapa belas dah kena bermain dengan 10 orang. So bila lawan dengan pasukan Jepun main dengan 10 orang, memang akan jadi tugas yang sukar lah. Dan dalam masa yang sama kita boleh tengok Sunfreeze Hiroshima untuk game ni, dari segi gameplay mereka ada je percubaan berbahaya, tetapi mereka punya finishing wise, execution yang mereka buat tu, mereka kena salahkan diri sendiri apabila mereka tak berjaya untuk execute peluang-peluang yang mereka ada apabila menentang pasukan JDT yang hanya bermain 10 orang lah. Dan untuk JDT, bila mana bermain dengan 10 orang, boleh dikatakan not a bad game, bukannya game yang sangat teruk. Mereka boleh juga untuk attack dan mereka berjaya bertahan dengan baik. Jadi bagi saya, kalau JDT tak bermain dengan 10 orang, mungkin result boleh jadi lebih better lah, sama ada seri ataupun boleh bawa pulang 3 mata. Nampak gaya untuk layak ke round 16, JDT kena menang lah lawan dengan Visa Kobe nanti di home. Okey, baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni, kalau kita lihat dari segi first 11 atau kesebelasan utama yang diturunkan oleh Xisco Munoz lah, boleh dikatakan pasukan JDT turun dengan lebih kepada corak untuk bertahan dan juga untuk bermain secara direct dan juga more to counter attack. Sebab apa saya kata begitu? Sebab untuk bahagian hadapan, JDT guna Figueiredo, guna Marcus Guilherme dan juga guna Jairo, yang mana kalau kita lihat daripada awal game, JDT memang turun dalam konsep yang more to defending, yang mana mereka nak bermain secara bertahan and then counter, ataupun mereka akan bermain dengan more to direct play. Sebab tu juga mereka di bahagian tengah mereka letak Rui Nene, yang mana seorang player yang boleh distribute daripada bahagian bawah sebagai deep lying playmaker lah, dengan hantaran-hantaran ke depan yang sangat efektif kan. Jadi bila mana JDT cuba untuk turun bermain dengan bertahan dan juga bermain dengan more to direct, perkara tersebut waktu awal game dah nampak yang JDT ni boleh bertahan dengan baik dan mereka boleh memanfaatkan serangan dengan begitu baik apabila mereka menerapkan direct play tersebut lah. Jadi sebagai contoh, saya ambil gol yang dijaringkan oleh pasukan JDT adalah gol yang sangat lawa lah, apabila hantaran jauh dari Andoni ketika goal kick berjaya dimenangi first ball oleh Jairo untuk tanduk bola ke belakang, tapi macam biasa tak sampai dapat kat pemain Sunfreeze Hiroshima balik, tapi dia buat mistake untuk pass ke belakang dan pressing forward yang dilakukan oleh Marcus Guilherme yang tak berhenti berlari, berjaya untuk memanfaatkan hantaran ke belakang tersebut untuk dia intercept dan menjaringkan gol pertama pasukan JDT. So itu adalah satu bibit-bibit permulaan yang boleh dikatakan nampak gaya JDT boleh makan lah Sunfreeze Hiroshima. Tapi sehinggalah ada beberapa kejadian kad merah berlaku, yang mana satu gerakan dari pasukan Hiroshima yang mana bola dihantar dalam kotak penalti. Saya pun tak faham kenapa Andoni keluar dalam situasi tersebut. Dia tumbuk bola kan, kalau dia nak tumbuk clear terus lah, kalau dia nak tangkap terus, tapi dia tumbuk untuk lead the situation yang menyebabkan gawang dia terbuka lah. Lepas tu ada tandukan lah daripada pemain Hiroshima, tapi yang kedua punya Andoni dah buat mistake. But the second ball tersebut muntah ditanduk hampir masuk dalam gawang. Jonathan Silva pula buat dia ingat Maradona tak apa guna God of Hand untuk score the goal kan, tapi ni buat nak defend macam Luis Suarez lah waktu lawan dengan Ghana kan, Uruguay lawan Ghana World Cup. Tapi tak apalah, lepas tu penalti Asomah Gian tu melambung tinggi kan. Tapi ni Akito, pemain muda yang memang top scorer, memang susah lah nak
miss penalti kan, walaupun Andoni sebelum ni lawan dengan Namdin berjaya untuk save 2 penalti, tapi untuk game ni lawan dengan kelab Jepun bukannya kelab Vietnam lah. So benda tersebut merugikan, yang lead kepada perubahan pasukan JDT punya gameplay. Jadi selepas Jonathan Silva kena red card, pasukan JDT punya mentality dan juga daripada segi mereka punya eagerness tu nampak macam mereka tak boleh nak control, dan berlakulah a few things dalam padang yang menyebabkan pemain-pemain kena kad lah kan. Even pemain di bangku simpanan pun kena kad kuning oleh referee, iaitu Baxter kena kad kuning dan Munoz kena warning dan sebagainya. So waktu dekat situ lah banyak benda yang mengganggu rentak. Tapi overall apa yang boleh saya katakan, pasukan JDT still boleh fight. Kalau tengok game ni, apa yang mereka terapkan adalah mereka cuba untuk kontrol bahagian tengah dengan bermain dalam small spaces dan combination play yang bagus lah di bahagian tengah, yang mana bagi saya Rui Nene adalah satu pilihan yang bijak apabila JDT letak dia dekat situ, yang mana dia punya hantaran-hantaran jauh, yang mana dia meletakkan bola untuk counter attack seperti nak cari Oscar Arribas, dan dia juga banyak involve dalam combination play di bahagian kanan kan. So yang mana kita boleh tengok yang satu peluang daripada Oscar Arribas yang dia cut back ke tengah, Marcus Guilherme berjaya dapatkan bola, tapi bola sedikit tersasar dari gawang lah kan. Jadi bila mana mereka letakkan Rui Nene untuk game ni, dia ada Rui Nene, Afiq Fazail dengan Figueiredo ada sedikit kekurangan untuk game ni apabila Afiq Fazail dia tak berapa nak boleh nampak dalam game ni disebabkan Jonathan Silva kena red card awal lah. Jadi pertukaran dilakukan oleh coach Zisco Munoz untuk bawa masuk Nacho Mendes di second half lah menggantikan Afiq Fazail, which is benda tu nampak efektif sebab mereka memerlukan Nacho Mendes untuk membantu bahagian serangan dengan lebih efektif dan sebagainya. Cumanya ada beberapa kelemahan yang pasukan JDT kena perbaiki. Satu, Jairo in this game memang nampak untuk menangi first ball dan juga untuk link up play kepada ataupun hold up lebih banyak. Tapi dari segi combination dan juga contribution dia untuk attacking phase agak kurang. Figueiredo yang banyak bawa gerak bola ke depan bersama dengan Nene serta Nacho Mendes di second half. Contribution daripada Jairo tak nampak sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan Marcus Guilherme. To be honest, Marcus Guilherme ni kalau awak tengok video-video saya lepas, memang saya akan puji dia in term of speed, pace. Dia laju gila. Tapi in term of tactical wise ataupun team play, dia tak berapa sesuai lah main dekat situ. Sebab memang dia score satu, tapi kalau tengok daripada segi dia punya larian, angle and dia punya angle of body, banyak larian dia yang direct, yang tak memberikan satu larian yang boleh break dia defend very well. Dia lebih kepada winger yang memang akan direct play, yang mana bila kita letak bola tu in that situation yang direct to the goal, dia ligan and then boleh score. Kelebihan dia dekat speed je, tapi in term of intelligence, movement dan sebagainya, dia agak kurang lah dekat situ. So yang tu juga mengganggu rentak, dan JDT buat pertukaran lagi, bawa masuk Alcacer dengan Iago Cesar, which is lead to something yang agak benefit, yang bagus kepada tim. Tapi sayang dengan 10 orang mereka tak boleh nak control that game begitu banyak lah. Dan yang boleh highlight lagi, Oscar Arribas bagi saya antara player yang menunjukkan jiwa, dia main ada soul semalam, boleh dikatakan bermain begitu baik juga. Cuma sayang lah apabila satu cutback yang dilakukan oleh beliau gagal dimanfaatkan begitu baik dengan Marcus Guilherme lah. Dan overall untuk defending wise, bagi saya Andoni walaupun dia ada mistake, tapi tak boleh menafikan beberapa percubaan daripada Sanfrecce Hiroshima berjaya dinafikan oleh beliau, dan Hiroshima tak menjaringkan open play. Dan benda tu kena puji kepada defense side pasukan JDT yang diketuai oleh Israfilov, Glaude and so Raupara, yang bermain dengan begitu baik di backline, back 3 yang begitu solid untuk menafikan pasukan Hiroshima dari skor the goal. Mereka betul-betul nampak bola, mereka parak lah dan sebagainya. Tapi disebabkan JDT main 10 orang, benda tu tak memberikan satu impact yang positif lah. Jadi boleh tanya Jonathan Silva lah apa yang dia fikir waktu tu, sehingga dia guna tangan zaman VAR dan sebagainya ni. Janganlah dia buat benda-benda macam tu kan, merugikan pasukan. Dan tak pasal-pasal kena hadap Vissel Kobe nanti adalah satu cabaran yang lebih besar lah. Bukannya Hiroshima ni cabaran besar kan. So
benda tu yang mereka kena fix lah. Jadi semalam memang nampak lah JDT bila main 10 orang tu nampak a bit struggle. Mungkin Coach Munoz boleh untuk revise balik kesebelasan utama dia, sebab nanti lawan dengan Vissel Kobe, Oscar Arribas dah tak boleh main, kena gantung. Jonathan Silva pun tak ada, so kena ada tactical twist juga. Mungkin dah boleh drop Jairo balik, letak Figueiredo, Hidalgo, Akeze, Nacho Mendes, Rui Nene, kan. So benda yang lebih efektif kat bahagian tengah, dan more to creativity untuk bermain dalam combination play yang lebih baik berbanding nak bermain long ball and direct play sahaja. Sebab dah 2-3 game dah JDT main macam ni saya nampak, so agak mengecewakan. So the identity of the JDT tu sedikit hilang kan. Selepas Arif Aiman injured, mereka a bit struggle dan mereka susah sikit nak bermain dengan direct play dengan mengharapkan winger yang boleh betul-betul consistently perform pun. Pemain macam Oscar Arribas memang konsisten lah. Yang lain ada turun ada naik lah. Jadi benda tu yang JDT kena fix the best outcome untuk the first 11. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.